bagaimana boleh berlakunya penyembahan berhala di kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kota Mekah dahulunya mengamalkan amalan yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Namun demikian, sebelum bangkitnya baginda Nabi SAW telah berlaku penyelewengan di dalam agama Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, sehingga kan mereka telah melaksanakan penyembahan berhala. Bagaimana boleh berlakunya penyembahan berhala tersebut? Ianya bermula dengan seorang laki-laki yang bernama Amru bin Lu'ay al-Khuzai. Amru bin Lu'ay al-Khuzai ini mendapat satu kesukaran di Mekah apabila sukar untuk mendapatkan air. Pada satu hari, dia telah pergi ke Syam dan dia mendapati ada satu kelompok telah menyembah patung yang diperbuat daripada kayu. Dan dia bertanya kenapa buat begitu. Jawab kelompok tersebut, sesungguhnya kami menjadikan patung ini sebagai wasilah untuk mohon dengan Tuhan untuk menurunkan hujan. Oleh itu, Amru bin Lu'ay al-Khuzai telah mengambil patung tersebut dan bawa balik ke Mekah dan telah membuat satu undang-undang supaya orang Mekah menyembah patung tersebut untuk meminta hujan. Dan patung itu diberi nama sebagai Hubal. Itulah permulaan kisahnya bagaimana penduduk Mekah, terutama sekali kaum musyrikin Quraisy, menyembah berhala. Namun akhirnya kita bersyukur kerana kelahiran baginda Nabi SAW telah menghapuskan secara total amalan yang menyeleweng ini. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa jemput follow saya untuk perkongsian sirah yang lebih menarik. Wallahu a'lam.